Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak merancang untuk ke fasa seterusnya bersama penyanyi dan pelakon Bella Astila selepas dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya pada Rabu. Menurut Syed Saddiq, 32, fokus utamanya kini adalah meraihkan kemenangan kes bersama keluarga tersayang. Buat masa ini, saya hanya mahu bawa ibu bapa dan keluarga saya pergi makan dahulu, katanya. Bagaimanapun, ketika ditanya sama ada Bella akan turut serta dalam sesi makan tersebut, bekas Menteri Belia dan Sukan itu hanya tersenyum dan enggan memberi komen. Dalam pada itu, Syed Saddiq menzahirkan penghargaannya kepada kumpulan penyokongnya bersama Bella yang dikenali sebagai BASS atas sokongan dan doa berterusan. Terima kasih kepada penyokong kami yang sentiasa bersama tanpa disuruh atau diarahkan. Saya terharu kerana sejak 2-3 malam lalu mereka mengadakan bacaan Yasin dan doa selamat untuk saya. Hari ini kita semua berkongsi air mata kemanisan atas doa kalian, ujarnya. Kejayaan itu turut diraihkan bersama Bella yang hadir memberikan sokongan kepada Syed Saddiq seawal pukul 7.50 pagi. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan membebaskan Syed Saddiq daripada 4 pertuduhan melibatkan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram berkaitan dana angkatan bersatu anak muda. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim yang diketuai Dato' Ahmad Zaidi Ibrahim selepas membenarkan rayuan Syed Saddiq untuk mengetepikan sebatan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta oleh Mahkamah Tinggi sebelum ini.